tetap. Dia pelawak kerana kita anggap satu pengkhianatan. Encik, ada daripada MB Perlis minta Adun Pasertai tu, dia pelawak untuk ni. Kita dah buat keputusan, kita tak akan terima jawatan. Walaupun dia pelawak, tapi tetap. Dia pelawak kerana kita anggap satu pengkhianatan. Menjatuhkan kerajaan. Ya. Tapi kalau ada daripada PAS nak sertai juga tu? Sudah buat tu semua buat pengakuan. Tak terima. Tan Sri, mengenai kebimbangan sesetengah pihak, maknanya sekiranya PAS tu PN ni macam mana? Ya. Ada Kebimbangan tu selesai bila urusan berjalan. Akan selesai. Cuma kita kena sedar, kita memerlukan sokongan bukan sahaja orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Orang bukan PAS dia tak boleh menang. Ya. Okey. Tan Sri, komen tentang RU Perlembagaan RPM yang tidak melebihi 10 tahun tu, Menteri Datuk Seri Zainuddin kata dia akan jumpa ketua-ketua parti untuk adakan pertemuan lah mengenai Kita dalam Islam selagi orang tu layak. Orang tu layak, dia boleh jalankan tugas. Dalam pancaan ni saya orang tu boleh khidmat. Nah, macam tu Mahathir 100 tahun. Tak ada apa-apa dia khidmat.